Guys, welcome back to my YouTube channel Candy Q. Welcome back to my YouTube teman. Okay, so for today kita nak buat eating Crazy Bee Jelly Gummy guys. By the way, ni dah lama viral tau, tapi cuma kita baru cuba hari ni. So ni baru sampai. So saya order 200 gram. Kita nak rasa-rasa dulu sebab saya tak pernah rasa benda ni. So banyak ni guys. Banyak ni je, dia tak banyak mana pun. Tapi okey lah, banyak lah juga. Untuk harga dia RM8.35 dekat TikTok. So ni sorry kalau korang rasa suara saya tak berapa jelas, sebab saya tengah ada sikit tekak and then sesama. So dia suara tak berapa kuat sangat. So korang boleh kuatkan volume korang, okay? So tanpa basi-basi, jom kita makan. Okay, so first kita buka dulu sebab ada orang kata warna hijau tu susah nak cari sebab dia limited tau. So jom kita cuba pilih-pilih mana warna hijau. So saya pun tak tahulah mana warna hijau ya. So kita pilih je mana rasa tu warna hijau je kot. So saya rasa saya pilih ni. Saya rasa saya pilih ni tau. Minta dia warna hijau. So kita buka. Seramnya. Kita dapat warna ni guys. Sedap pun dia. Kita dapat warna ni. Kita dapat warna macam orange. So jom kita rasa. So jom kita rasa guys. Berdua ni jelly yang tak berapa keras dan tak berapa lembut. Orang kata dalam ada feeling. Jom kita rasa. Tak. Ni apa dia? Ni macam rasa strawberry ada, rasa orange ada. Tapi feeling dia tu sumpah melimpah teruk weh. Feeling dia tu, korang tengok ni. Sekejap saya bagi dia fokus. Tiba dia nak fokus ni dia susah sikit. Fokus. Susah nak fokus. Dapat dia feeling dia. Sorry tau kalau tak nampak. Kita rasa. Dia rasa manis-manis masam. Tak apa. Kita makan je. Nak gila. Kali ni kita cuba cari warna hijau. Guys, saya cuba cari tak dapat. Dan dapat warna merah. Warna merah guys. So lagi kita rasa. Oh my god. Feeling dia. Melimpah tu. Tak tahu lah ni rasa apa. Ni rasa macam sama je. Sedap. Kita cuba cari lagi. Ni last tau. Okay guys, sabar. Ini saya rasa memang the moment of truth. Saya dapat warna hijau. Sebab saya buka-buka and then yang ini semua warna lain. Tahu korang? So ini saya belum buka. Ada lagi yang tak buka. Ni saya tahu saya warna hijau. Oh my god. Ni warna hijau tu. Tada. So saya rasa harap-harap warna hijau ni lebih sedap daripada warna lain. So saya dah makan 3. Dan tadi saya dah makan 2. So 5. So saya rasa ni sedap. Oh my god. Sedap gila. Kalau tu tak rasa dia apa. Dia rasa macam lemon. Macam ais lemon tea. Dia lebih kurang. Tapi lemon dia tu sedap gila. And the feeling dia tu sedap gila tau. Sedap. Ini akan jadi favourite saya.
Sebab sedap gila nak mampus tu. Tak boleh tahan, memang sedap gila. Ni. So guys, kita makan sampai habis dulu ya. Okay guys, so saya rasa setakat itu saja untuk video kali ni. So apa-apa pun, korang enjoy dekat video kali ni. So jangan lupa untuk like, subscribe, share and comment guys. Bye.